Sempena dengan Sadis after party untuk Sadis. Sekarang ni saya nak masak. Walaupun dah tengah malam, tapi sis tak makan lagi, okey? Sis tak makan lagi dari tadi, so sis nak masak. Okey? So sis nak masak. Okey? So sis nak masak. Okey? Okay. So kita, sebab kita akan masak hari ni, okay. Aku hampir cakap Sadis masak gulai, bodoh lah. Sadin masak gulai. Jadi saya akan gunakan, so normally kita gunakan sardin yang biasa tu. Mana sardin biasa tu sayang? Mana? Anja? Mana? Ada. Okay, normally kita akan pakai sardin tu, sardin normal. Tapi hari ni saya dapat hadiah. Saya dapat hadiah daripada fan. Tudung beli kat mana? Ingat orang jual tudung. Susah awak tak boleh masuk live. Kepala kau basah-basah ni. Kau ni kan ada je tau. Betul kan? Ni saya nak guna ni hari ni. Bukan budak kecil. Duduk je diam kat situ. Awak tak boleh masuk dalam live. Duduk situ. Tiba rasa sangat insecure hari ni kerana kulit ini memang rely on the filter je malam ni. Memang tak ada top up apa-apa bedak langsung. Rindu lah, of course kita rindu. Bukan? Okay. So hari ni kita nak pakai sardin ni. Sebenarnya saya nak masak extra sikit sebab esok saya ada press conference untuk lagu Sadis. And saya rasa macam esok apa? Esok press conference Sadis. Jadi saya nak bagilah korang kalau ada lebih-lebih kan. So, kita masak banyak. Satu tin ni ada berapa? Ke macam banyak now aku masak 4. Kita tengok dulu dalam satu sardin ni ada berapa. Satu tin ni ada berapa kan? Lah, banyak pula barang. Okay. Kita tengok dulu. Sedap bau dia. Susu tak nak lah. Memang kurung kau kat luar nanti kau. You cannot enter. You duduk je kat bawah tu. Jangan masuk. Sedap. Sedap. Cuci dulu. Agak-agak lah. Okay. Dia memang, dia dah pedas. Okay, satu ni ada 4. Dia cair dia cair. Faham? Macam chili oil. I nak asingkan sardin sebab I nak goreng dulu sardin. Should I do that? Nampak ni dia macam dia dah goreng. How come I tak pernah tahu pasal sardin ni? Gosh. Okay. Semua tak tidur lagi malam-malam Esok tak kerja ke?
Semua tak kerja lagi ke? Tak kerja lagi ke pula? Tak kerja ke esok? Macam ni lah kalau dah lama tak buat live. Memang aku dah blur-blur dah. Cakap apa. Rasa macam diri ni dah tak fun lah. Dah kekurang. Dah tak ada sense of humor anymore. Dah goreng dah tu. Oh, yelah. Nama dia sardin goreng, nak. Sardin goreng dalam sos cili. Oh, okay. So means we don't have to fry. Faham? Okay, brand apa diorang tanya ni? Smiling fish. Ikan tu dia senyum. Sardin goreng lagi, kita buat dia. Ya, sardin ni diorang cakap kat Sarawak je ada. Ini peminat Sarawak yang bagi saya. Okay. Yang sedar ada bulu kucing kat sini ni. Okay, siapa yang masuk live saya, jemput-jemputlah baca topik, baca title live kita. Aina baru release lagu baru yang berjudul Sadis. Jadi disebabkan perkataan sadis tu SAD, dia hampir dekat dengan sardin. So kita masak sardin Sadis, sardin kan dia lebih kurang kan. Okay. Title dah hilang. Oh ya ke? Okay. Cukup lah kot. Cukup lah Kau nak masak banyak nak giannya. Betul lah, dua ni kita tengok macam mana. Budak kecil ni sibuk lah. Mana mandang. Ingat ni wet food ke? Pedas tak? Kita pakai. Ya Allah, apa-apa. Tahu tak last that particular live yang saya masak dulu tu, itu last saya masak. And then saya busy. Saya dah lama tak basuh. Tengok nak basuh pun. Aku dah lupa. Aku dah lupa lah. Nak blank tau. Kita nak masak lemak masak lemak sardin ke gulai ke sama ke cerita orang Negeri Sembilan yang ada dalam ni. Saya ni duduk je Negeri Sembilan, tapi saya bukan IC Negeri Sembilan kan. Uish, kuatnya kencing. Kuat kencing dia. Sekejap nak tengok je kencing dia. Nak spot check je kencing anak. Okay. Kambus. Jangan lupa kambus. Esok kerja sebenarnya. Pukul 11 dah kena keluar. Tapi 11 lah. Kita jadual kita gitu lah. Jadual kita gitu. Start pukul 11. Habis pukul 12.30 malam. So sebenarnya sama je macam orang 9 to 5. Cuma kita start lambat. Jadual kita gitu. Wow, sampai 2,000 tengok ni. Tak tidur
Lalang tu 2,000 orang ni. Jangan lupa dengarkan lagu terbaru saya, Sadis. Tu tak mak saya kan? Yun, dia panggil saya Yun, lagu Sadik kau tu sedap lah. Lagu Sadik. Sebab dia mak saya ada file lagu tu. So senang saya bagi dia supaya dia tak payah nak pergi Spotify ke apa. Sebab dia tak ada Spotify. So saya bagi dia lagu tu lah. Bila dah siap je saya akan bagi file tu dekat dia. So dia boleh dengar anytime. So dia cakap macam ni, Yun, lagu Sadik tu sedap lah. Sedapnya lagu Sadik tu. Sedih lah lagu Sadik tu. Ma, Sadik tu YB. Sadis mah, sadis. Sadis. Bukan Sadik. Sadik tu YB. Aku macam tak. Dah lah ma message tu waktu pagi-pagi kan. Aku macam blur je. Sadik. Lagu Sadik. Ada perkataan baru yang aku tak tahu ke. Yun, lagu Sadik tu sedap lah. Aku macam Sadik. Okay. You stay there. You don't come up. You duduk situ. You eat your kibble, baby. You eat your kibble, okay? Cukup tak? Makan pedas you all. Banyaknya cik. Banyak ke? Macam biasa je. Okay, lepas tu kunyit. Sempoi. So ma, not lagu Sadik Sadis. Jangan salah. Kau nanti nak borak-borak dengan kawan-kawan masjid kan? Anak saya ada lagu baru, Sadik. Kau orang macam tak faham pula kau. Dah jadi perbualan makcik-makcik masjid. Makcik-makcik surau Semban. Masak apa? Saya masak ni. Apa ni Setiap kali nak cakap je aku contemplate. Gulai masak sardin. Tadi ada tengok resipi. Satu resipi dekat app satu lagi tu. Aisyah. Benar kata orang bila tak ada. Gila tak geram? Kalau peminat I pun boleh geram, you bayangkanlah I sebagai penulis lagu ni apa I rasa. Tapi kakak diam je dek. Kakak diam je. Kerana kakak ada kesabaran yang tinggi. Kerana kakak ada kesabaran yang kakak dah lama train. Okay? Jadi tidak ada benda yang boleh mematahkan semangat akak Kerana satu word tu kakak takkan goyah dek. Punyalah berlambak lagu dekat, tak naklah sebut Malaysia Punyalah banyak berlambak lagu kat dunia ni. Malaysia lah okay lah, whatever lah. Sebab okay, punyalah banyak lagu kat Malaysia ni. Lagu aku juga yang kau hentam. Ni tak apalah, hentam-hentam tu mendatangkan benda yang lebih baik yang Allah nak bagi kan? Okay, jap sekarang ni banyak ni cili. Kunyit nak banyak mana? Separuh Separuh ke semua ni? Semua. Seinci macam mana? Semua. Separuh. Sikit je.
Sikit semua. Kasih kuning kau 1 inci, separuh je. Separuh je. Kita ambil separuh tapi kita ambil besar sikit lah. Macam tu kan. Tu lagi buat apa? Makan. Okay, tu je kan bahan dia kan. Oh, tapi dalam resepi kakak tu dia ada serai. So what do you guys think? Should I put serai or not? Tak serai ke? Taklah. Oh, okay. Serai ketuk je. Serai. Serai ketuk. Ni simpan. Ini sekejap lagi lah kan. Okay. So we only need these two with a little bit of water. Okay, air tak banyak. Let's go. Mana kata orang bila tak ada. Pak tak ada je nak kuat. Bila tak ada mana rindu. Rindu. Tuang gila masak malam lalu. Akan beli blender baru lah. Tak ada ke yang nak sedekahkan blender kat I? Sekejap. Sekejap. Okay. Okay. Terus kan. Ini pedas ni. Ini confirm pedas ni. Confirm pedas. Kak tidur. Tak nak. Asam jawa dan serai. Ni ke? Ni ke? Ni asam. Ni kan? Bawang tak nak. Tu oh. Tudung cantik eh. Okay, hari ni brand lain. Hari ni brand lain. Dia start dengan huruf S. Ini brand lain. Kita tak di-endorse mana-mana wak. So kita boleh je lah nak support bisnes-bisnes lain-lain bisnes kan.
Tapi bidang dia memang besar. Memang favourite lah. I memang favourite macam ni. So dia macam ayu-ayu je macam tu. Tapi di belakang ni macam tu. Tak, bukan brand. Bukan Solista. Kiban kan? Ya, saya suka Star Kiban tu. Sebenarnya kita dah buat lama dah buat. Oh. Okay, ni kan asam. Then we need to put our sardine, our main star of today. And we need the kuah also, right? And then we need the serai sekejap lagi, ketuk aja. Okay, serai we ketuk-ketuk. We only ketuk-ketuk you. Dah lama tak masak, so I tak tahu dah kat mana barang. Ni ke? Leso. Oh ni. Okay. So sekarang kan dekat sikit kan. Anda guna asam keping. Okey, asam keping. Apa cakap tadi asam jawa? Sedap ni. Berjaya ke tak I punya gulai ni? Sempena sadis, I masak sardin. Tak apa, sorry, tak payah sorry pun. Kita belajar. Hi, love from Sarawak. Hi, today I use your sardine. Smiling fish. Thank you Amira bagi saya sardin. Okay. Sekejap. Lupa dah weh. Lepas ni masuk apa? Masuk apa? Santan. Serai dah masuk air. Air ke santan? Santan air dulu, santan dulu. Air dan santan. Agak-agak macam dah nak hangus tu. Oh, air ni kan ada. Nak sangat ke? Kita tak letak bawang you all. Sebab kita ikut resipi Negeri Sembilan. Kan? Negeri Sembilan tak pakai bawang kan? Masuk le santan tu. Berdidih jap. Tak sampai nak makan. Dah didih letak santan. Masuk asam keping. Siapa dah dengarkan? Okay, baik, kita sementara kita nak tunggu kita punya ni masak mendidih. Siapa dah dengarkan lagu Sadis? Dulu aku benci, sekarang ku merindu. Dulu aku pergi, sekarang ku mencari rasa ini. Oh sadis, bayang
lagi. Terima aku kembali. Tapi itu lagu je lah, tak berkaitan dengan dunia nyata. Sis happy dengan kehidupan sis. Sis tak nak yang lama. Itu sekadar lagu sahaja. Tapi kalau lagu tu relate dengan korang yang kat luar sana, then up to you lah. Okay, masuk asam kepeng ke? Tak sabar nak dengar, dah keluar dah awak. Awak boleh, awak tak, kalau awak pergi Spotify, sebut pula, TikTok ni masih ada dekat tepi kan. Awak masih boleh tengok live saya, tapi awak boleh dengar lagu juga. Cukup dengan api. Tu paling kuat awak. Kita, kalau awak tak tahu tu maksudnya awak baru dalam live kita. Saya memang pengguna induction yang ditinggalkan oleh owner lama. Jadi aku tak tukar lagi. So aku pakai je apa yang ada kat rumah ni dulu. Masuk asap keping now. Satu je kan? Basuh. Tak apalah. Cukup. Satu cukup. Tu dah menggelegak dah sebenarnya, nampak tak? Okay. Sedap first time masak gulai sardin. Kenapa tak ada, bukan tiada. Korang, seriously korang, what kind of question is that, Dia macam ni lah. Kadang-kadang kita as a writer, kita kena ubah certain syllable, ataupun kalau aku salah jawab kan, korang kata aku ni kan. So dia macam, ibaratnya macam kita as a writer ni, kalau dia punya ritma tu macam it doesn't rhyme nicely with the melody, kalau dia tak kena dengan telinga saya, so I have to change it. And bukannya kita macam tak faham, kita tak tahu tata bahasa ke apa ke, kita tak tahu ni pun. Tak ada apa buat, dia tak mengubah makna. Tak mengubah makna langsung. Okay? Bila tiada, kan rasa macam canggung kan, rasa macam something is not right. Bila tiada, bila tak ada. Dengan perkataan K tu lagi dia macam Sekejap. Sekarang ni masuk apa? Boleh bau santan. Santan yang ni ke yang ni ya? Saya ada beli 2 saiz, saya tak tahu. Mana? Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Bau lah. Kanan. Ini apa? Kiri kan? Chicken. Kiri sudah. Okay. Semua ke? Dah potong lah. Sebentar masuk sikit dulu lah. Dah habis dah. Lagi daknya. Sorry kalau ada yang terliru tengok. Apa kata anda pergi ke dapur, dah masak something. Tadi rasa macam nak masak benda yang senang je, ataupun saya ada belikan Rok Amin punya dendeng tadi. Itu rasa macam nak tu, tapi tak challenge lah you all.
Dan dinding macam tak kena labu sadis. So I macam sebab netek macam mana letak kuah sardin sikit. Sikit ke semua? Sikit ke semua? Sikit. Sikit diorang kata. Okay. Takut salah, takut tak sedap. Lagi ke? Hanya cukup. Okay dah. Semua cukup. Masukkan je. Takut dia tak sedap. Ada lagi. Kita sayang. Kita tak suka hanya-hanya. Kalau hanya-hanya kita buat balik. Tak suka. Perisa Perisa okay. Api kecil. Ya Allah. Macam ni ke? So ikan. Asam keping dah masuk. Nak masuk satu lagi ke? Sekejap. Tolong letak kat sini kan. Panas tak? Pedas. Okay, kena letak perasa. Garam ke? Garam lah. Nampak macam banyak tapi sikit sebenarnya. Kalau anda POV saya, jangan mengata. Sebab tengok cerita Kitchen Soldier tu, dia letak kat sini. Kau pula apa power nak letak kat tangan. Daun. Letak ikan. Letak ikan. Daun kunyit. Daun kunyit tak ada lah. Tak ada daun kunyit. Serai dah masuk. Suka ikan. Aduh. Kentang tak ada. Ada tapi tak aku. Macam malas lah. Sedap juga ada kentang. Buat jaga kentang tu, keluar kentang tau. Empat lagi tak? Off jap. Kau kata macam tu aku insecure. Dia cakap macam tu, I terus insecure tau. Stop api je. Tak letak kentang awal. Sana. Ataupun kita potong kecil-kecil. Potong kecil-kecil. Dia cepat masak kan? Tu tak?
Sebenarnya tak kentang tu dok. Resipi kakak tu ada kentang, tapi kentang tu dia goreng. Sekejap je kan. Kita potonglah kecil-kecil. Bagi kentang masak dulu. Apa kentang ni macam ni? Kecil-kecil je potong. Cik-cik. 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 Bak tak? Cik dia potong. Jadi tak lama lah kan? Secara logiknya jadi satu je. Mana periuk kau? Ya ampun. Okay. Kita buat dia dek. Boleh ke? Masih ada harapan ke? Sekelas ku tering. Goreng kentang. Yalah. Habis. Boleh. Saya yakin boleh. Kita bagi dia betul-betul masak, baru kita masuk sardin. I believe it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. Okay. I think I need water. Tutup pula. Ni pula. Siapa kata tutup tadi? Nak bully saya lah tu. Agaknya. Don't judge, okay? Malam ni don't judge. Tambah air. Nanti tutup nanti mulut apa. Gula sardin ke Kak Aina? Ya dek. Jangan tutup nanti pecah santan. Kacau selalu. Gula letak. Gamat kau kata? Ni sardin. Gamat. Ngarut lah. Awak mesti orang Langkawi kan? Sorry.
Aduh. Lintah goreng tak baik tau. Kacau. Agaknya ada harapan tak aku punya kentang ni nak empuk agaknya. Kenapa? Api slow. Belum lagi korang. Kentang. Boleh tak kau masak cepat sikit? Tak. I nak rasa kan. So, I pakai blue eye lah. Shoot. Memang pedas. Kenapa? Tak gula. Sanggeping dah masuk dah. Ketika makin masyam, kita dah ada dah sanggeping. Nak besar. Yang masuk live saya dah dengar ke lagu terbaru saya yang berjudul Sadis? Gula. Tak gula ke? Gulai. Tak kena je. Gula. Sikit je. Tak suka makanan tak gula. Sebab korang insist. I kat rumah ni hanya gula ni je. I pakai apa ni? Gula tebu. I tak pakai gula biasa. Gula tu tak nak. Kita jaga kesihatan you all. Kesihatan? Tapi kau masak santan. Alah, jadi Kelantan lah. Itulah tu. Oi. Mau je aku rasa. Okay. Tapi I rasa dia kena masin sikit. Preference. Apa yang VC ini tu? Lapar lah, esok MC lah.
Ni dah kot. Let's try. Let's test. Yay! See? It works. It works. Yes. Okay. So sekarang kita letak ikan lah kan. Sardine now. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wah. Okay, nak tengok ke? Sepatutnya. Okay. Cantik kuning dia. Kan? Ni. Tak air. Kenapa letak air? Pakai perut dia sini. Ya. Ya saya. Perut dia sini. Tak air kot. Okay. Pekat sangat lah. Air. Need air. Dia sedikit kepekatan. So air sikit. Pekat sebab kentang. Letak susu cair. Tak mana. Daun kunyit kan? Tak ada. Dulu punya tu dah belayu, buang. Macam ya, aku stres lah aku masukkan gula tadi. Dia macam ada manis-manis lah. Wah. Sis letak asam keping. Aji. Aku letak satu lagi asam keping kan. Lagi dia asam Dah aku letak yang kecil je kot. So or maybe dia rasa manis tu daripada sardin. Tambah cili. Api. Kecilkan api. Api biar kecil. Kecilkan api. Tapi sedap ni. Saya ni nampak je macam nuk-nuk masak. Tapi buat rasa, kau tak boleh tipu aku. Buat rasa akak power. Okay. Anugerah kata. Anugerah Tuhan bagi. Boleh angkat.
Jangan mati rasa itu. Tambah cili. Cili apa? Cili apa? Okey, makan. Okey, dah. Ni tak mau. Nanti jumpa lagi. Ma, kembali. Hey. Nasi dah. Sikit je makan malam dah kan. Kita nak makan banyak. Ini pun kita nak meraihkan lagu kita. Ini bukan kebiasaan kita. Kita tak masak malam-malam. Ini first time kita masak malam-malam macam ni. Masak yang begini. Dah lauk siang kan. Kita tak macam tu pun. Jangan risau, okey? Kita healthy. Nasi pun sendok je. Satu sendok je. Betul. Siapa boleh makan lagi? Bye. Xin chạy. Okay. Sikit tapi 3 ketul. Saya tak besar you all. Saya ni kecil. Sambung tengok cerita. Cerita teach you a lesson. Okay. Ya apa sedap. Oh. Wow. Enak baby, bukan awak punya. Bukan awak punya sayang. Okay, akak penat dah masak. Akak dah release lagu. Okay. Hari ni akak release lagu, akak pergi gym. Apa lagi akak buat? Akak jaga anak-anak bulusku. Macam-macam dah akak buat hari ni. Jadi akak memang, ini me time akak. Okay. Tu Dada tak ada sebab malas dah. Aku malas. Kentang keras. Taklah. Andai je. You rasa ke? Okay, I nak sambung tengok cerita Teach You a Lesson ni. Episod 8. 대체할 수 없습니다. 이 경우 명예훼손에 해당할 수 있습니다.
Okay, jemput makan semua. Thank you fan saya dari Sarawak sebab bagi saya sardin PC방 접수 Smiling fish. 배달도 다른 곳으로 시키고 기록을 다 떼어 보시면은 맞습니다. So ini gulai sardin, faham? 몇 번이 아니고요. Ya, 맛있다. 치료분이 한두 번 정도 OTT 계정 빌리고 불가피하게 계정 빌려서 자전거 몇번 사. Sorry Nazira. 근데 오히려 치료분은 Benda ni berlaku sekali je. Sebab kita hari ni release lagu lah. So hari ni kita macam drain. So hari ni kita macam kita nak makan. Faham rasa sardin dia? 상대적으로 Okay, sebenarnya dia dah rasa ni 근거 manis tu bukan daripada gula tu, rasa daripada ikan ni sendiri. 근데 더 심각한 건 이런 거짓 치료분의 미래까지도 위협하고 있다는 사실입니다. 이건 단순한 명예훼손이 아닙니다. 사회적인 명예살인입니다. 물론 저희가 형사 절차까지 가자는 건 아닙니다. 다만 정신과 진료 교육을 제출해도 학업 유지가 어려운 상황이라면 이해 상황에 Itu sangat good idea 내주는 보상 untuk letak. 하게요. No baby, no, tepi. 하지만 Tepi lah. 정말 훌륭하신 치료 어머니께서 말씀하시길 아이들끼리 벌어진 일이니까 사과로 이쯤에서 마무리했으면 한다고 하시네요. Hak dia ni mana? 어떻게 하시겠어요? 어? 어머니 Okay je. Dah balance. Siapa cerita nak aku lepas dah sini. 상처내주셔서 진짜 고맙습니다. 치료하세요. Sardin masak tahu kicap. 네, 알겠습니다. Uzai jemput makan ya. 잘 익어서 지각인데 지각 고기를 먹기는 비싼 누가 Suka betul perempuan ni punya watak. 요즘은 학폭 전문 변호사들이 여기 메뉴를 알려주거든요. 먼저 신고하세요. 그러면 피해자 프레임 먼저 선점할 수 있습니다. 납북하세요. Hari 식으로 정리됩니다. 이런 식으로. situ juga kau landing kan ni kan. Hari Air mama ni. 진실을 가릴 수 있어야죠. 그런데 그 현실적으로 tepi lah. 자료 처음 보고 학생들 잠깐 만나고 그날 이제 결론을 내야 되는데 Ya Allah ya Tuhan. Abahlah. 둘다 잘못했네, 그렇지 잘못 안 했네 Ya Allah. 이런 식으로 Baby. 처분을 내리는 거죠 계속. Ya Allah, kena ekor kau kena gulai gila. Eddie. Ya Allah. Aku memang kena makan macam ni lah. Aku tak faham lah episod 8. Nampak macam tak sedap. Baik mulut kitab. Jealous lah tu. Ketika ingat 그래서 그냥
Tak tambah nasi. Makan ni pun sebab release lagu tau. 왜? Kalau tak release lagu lambat lagi aku makan malam ni. 네가 몸을 삼키면 아무도 너를 모르고 네가 말 안 하면 아무도 너를 모른다. 네가 이렇게 웃고 있으면 걔들이 집에 너 잘못한 줄 몰라. Sorry. 걔들 그렇게 살래? You macam my girlfriend lah. Oh you ke? Okay, sekian saja program live kita hari ni. Dah 1.47 kan? Okay, kepada yang tengok live saya sekarang 2,000 orang, dengarkanlah lagu terbaru saya yang berjudul Sadis. Benar kata orang, bila tak ada baru nak rindu, bila di depan mata tak dihargai. Benar kata orang, bila tak ada baru nak rindu, bila di depan mata tak kau hargai. Mana yang tambah nasi? Okay, thank you semua. Jangan lupa dengarkan lagu terbaru saya. Assalamualaikum. Bye.